Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya berada dekat Kampung Kurniawati, Johor Bahru, Rumah Jidi. Ni rumah lagi satu siap. Rumah ni harga 168,000 dia guna atap gajah. Ni. Jom kita tengok dalam. Ni punya beranda lah. Kecil je beranda dia. Lampu dah masuk. Ni pintu security door dah termasuk dalam package kita. Ni. Ni kita punya free gift security door. Memang kalau buat rumah dengan kita akan bagilah percuma security door depan ni. Kalau kat kedai harga dalam 4,000 lah. Ni kita dah termasuk dalam package. Okey, tingkap diguna ni lah. Ni ukuran 2x5 kali hitam, frame coklat gelap. Okey, kita masuk dalam. Assalamualaikum. Ni ruang tamu dia lah, ruang tamu. Rumah ni 3 bilik, 2 bilik air. Ni dia punya ruang tamu. Dan juga ruang makan kat sini lah. Ni ruang tamu, ruang makan. Ni dah termasuk lampu kipas, cornice, airbox semua kita dah bagi. Mozaik 2x2. Ni dapur dia lah ni. Dapur tabletop dah termasuk. Dapur sinki dah ada, stainless steel. Ni tinggal masuk dapur lah, tinggal masak dapur. Ni dapur dia. Lepas tu ini bilik master ni. Ni pintu yang dipilih, corak yang dipilih. Ini pintu bilik master. Ni bilik master. Dua anggaran keluasannya dalam 12 berapa ni? 10 kali 15 ada silap. Termasuk dengan toilet. Toilet ni toilet. Siap semua dah. Semua komplit. Basin, toilet bowl, shower. Water heater punya point pun ada. Ni toilet master. Okey, ni master bedroom settle. Ada point aircon pun kita dah standby untuk aircon ni. Ini untuk bilik nombor 2.